makan, maka datanglah malaikat maut. Jadi bukan kira umur ke muda tu tuan-tuan sakit ke tak sakit, mati tetap akan datang. Tak sakit mati, sakit jatuh longkang. Tak sakit jatuh longkang, sakit bas, aksiden putus spirit, langgar kereta kita. Jadi benda tu macam-macam. Jadi kita kena fikir kan, bukan mati tu nak kena sakit. Allah tak berhajat pada sakit nak bagi kita mati. Allah tak perlu nak tunggu kita tua, tak perlu nak tunggu jatuh tangga. Bila-bila je mati itu keputusan Allah. Jadi tuan-tuan kena ingatkan selalu. Bila kita selalu ingat mati ni, Nabi bagi tahu ni, orang yang bijaksana bukan orang yang ada berderet, dia punya PhD, sijil, degree, diploma, bukan. Orang yang bijaksana, orang yang sentiasa ingat pada mati. Sentiasa ingat mati dan sentiasa buat persiapan untuk mati. Hati dia rindu nak mati sebab hanya mati saja dapat nampak Allah. Lagi tak mati, tak nampak syurga-syurga neraka ni, kita tak boleh nampak. Seorang yang bijaksana sentiasa rindu mati. Tak